Melabur ataupun menyimpan, mana yang perlu kita buat dulu? Ini persoalan yang banyak saya terima. Jadi, sesiapa yang ada persoalan yang sama, meh rapat saya share sedikit. Sebenarnya, kita dah ada guideline. Untuk melabur, at least kita kena ada 3 bulan pendapatan. Sebagai contoh, yang bergaji 2,000 mesti ada 6,000 tabung kecemasan. Yang bergaji 3,000 at least kena ada 9,000 dalam tabung kecemasan. Kalau tak ada, maksudnya kita belum bersedia untuk melabur. Kita nak melabur, kalau boleh kita nak melabur dengan jiwa yang tenang. Kita tak nak gelisah-gelisah. Kita tak nak setiap hari kita tengok graf, untung ke rugi, itu buang masa kita. Saya ada satu rakan yang mana rakan saya melabur dalam satu stock market setiap hari. Apa yang saya perhati, setiap 5 minit ataupun setiap 10 minit rakan saya akan mengadap graf. Dia akan tengok dia akan rugi ke, untung ke. Kalau boleh kita tak nak macam tu. Jadi, nasihat saya, penuhkan dulu tabung kecemasan. Persoalannya nak simpan dekat mana? Sebenarnya, kita ada beberapa platform simpanan dekat Malaysia. Yang pertama, kita ada ASB. Yang kedua, kita ada tabung haji. Dan yang ketiga, kita ada simpanan emas. Macam saya berpengalaman dalam bidang emas. Jadi, sesiapa yang dekat sini nak tukarkan simpanan, nak menyimpan dalam bentuk simpanan emas, boleh komen nak ataupun isi data dalam beg biru. Kita penuhkan tabung simpanan kita dalam bentuk simpanan emas. Boleh follow.